Kawin bukan sebab cinta, kawin sebab lun semata. Lepas dapat duit kau pukul pula. Jantan macam ni memang jantan tak guna. Hey, geram no asin teman. Assalamualaikum. Apa khabar kamu? Hari ni kita nak menyembang lah pasal manusia pelik ni. Manusia yang kahwin banyak kali. Dengar ceritanya dah 9 kali kahwin. Tapi bukan sebab cinta. Kalau sebab cinta tak ada pula dibuatnya kopi tu. Tapi sebab nak dapat duit lah gamaknya. Senang nak buat loan. Pasal tu cari penjawat awam. Kopi ni pun ada ya. Cari kaki tangan kerajaan ni. Maklumlah mudah. Nak buat loan, bolehlah pakai kereta-kereta mewah ke. Tu yang keluar berita ngata dia memang target penjawat awam ni. Nak mencari bank bergerak. Tingkah laku yang kopi ni ya, yang sengaja nak mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri tanpa rasa bersalah, tanpa ada empati. Apa tak rasanya. Inilah yang kita namakan sebagai Antisocial Personality Disorder, ASPD. Manusia jenis ini juga dah tentulah ada juga sifat narsisistik yang akan menjadikan pasangannya sebagai alat untuk memenuhi keperluan diri dia. Dan juga manusia opini ni memanglah manusia yang manipulatif. Jadi berhati-hatilah kamu jumpa dengan orang yang opini ni. Saja ngancuk apanya panggil opini. Aku terima loannya, bukannya aku terima nikahnya. Janji manis yang kau tabur, cinta palsu membuat orang tu hancur. Hancur. Apa nak kata?